Hey guys, welcome back to my YouTube channel Syaza Iso. So, kali ni as you guys know dekat thumbnail, kita akan pergi Korea. So, jom kita sekarang tengah pagi tau. Maksudnya pukul, sekarang I tak ada jam, I tak ada handphone. Tapi pagilah, tengah pagi around pukul 4 pagi macam tu. So, before kita start this trip, this vlog, I nak you guys like, subscribe and turn on notification macam biasa. I tak sure this vlog I banyak bercakap ke tidak sebab I kena separate dengan Safa. For this trip, for the first time, kita orang dapat trip yang kena separate. Kena promote berlainan tempat. Dia sebenarnya bukan promote sangat pun. Dia macam sekadar nak show korang aktiviti apa yang kita orang buat dekat Korea tu. So, stay tune tengok sampai habis. Okay guys, so kita dah parking, kita nak pergi KLIA. Tengok guys, sunset lawa gila. Love. Yeay. Dah sampai KLIA. Dah masuk saya tau, saya malu. Baru promote. DJI. Sempat tau, before kita orang pergi ni, I beli drone guys. Last minute order. Guys, kita baru je selesai solat. Kita barai face guys. So kita kat sana punya gate. Kita punya gate kat sana. Allah, cakap pun tak betul dah. Haus dah guys. Masuk. On behalf of all the crew, thank you for choosing Flight Supernet. Ladies and gents, welcome aboard SQ127 to Singapore. Guys, kita dah sampai, kita dah landing. So, kena tunggu ambil bag. Tak nampak bayang pun bag kita ni. Check in, nak check in. Kau tengok dia punya telinga capang betul. Kita nak order coffee guys. Kejap. Before kita continue this vlog, Syaza nak share satu benda yang memang penting setiap kali Syaza travel. Percaya tak, sejak Syaza travel dengan lebih kerap ni, Syaza memang dah jarang tukar cash tau. Sebab for me, lagi senang guna one card sahaja for everything, which is my Wise card. Usually bila travel, benda yang paling leceh adalah nak cari money exchange kan. Risau pasal hidden fees atau risau dapat exchange rates yang tak cantik. So sekarang, Syaza memang prefer guna Wise card sebab lagi convenient dan smooth. Macam selalunya, lepas sampai je airport, Syaza akan beli makanan or coffee dulu. And honestly, Syaza terus tap or swipe je guna Wise card untuk food and drinks. Tak payah dah nak pening-pening carry banyak cash, and honestly, lebih rasa selamat tau bila dekat negara orang. Apa yang Syaza suka pasal Wise ni, diorang guna mid-market rate. So, semuanya lebih transparent bila spend overseas.
And yes, ada small convention fee depending on the currency, but at least tak ada hidden fees. So kita akan tahu exactly apa yang kita bayar. And honestly senang gila guna sebab Wise boleh digunakan dekat 150 plus countries and boleh convert up to 40 plus currencies. So kalau korang memang suka travel, study abroad ataupun selalu shopping overseas, memang super useful. Another thing yang Syah suka, semua boleh monitor dalam satu app je. Senang nak track spending, manage currencies and tengok exactly how much you are spending while travelling. So sepanjang travel ni memang banyak benda jadi lebih senang and less stressful. So jom kita sambung tengok vlog ni sampai habis. Okay guys, kita dah sampai first place. Sejuk gila. Sing. Okay, pakcik ni nak tunjuk map. This is coal. Yes, sir. This is no pink money. No sugar. This is Canada flour. This is pig. Live pig. Go back here. Wish. Maybe 1 hour. Korean people 1 hour. 1 hour 30. Okay. 2 PM. Oh, okay. That's kakak. Cantik lah dia. Love. Love. Saya love. Uncle tu kata pergi dekat Canola Flower tu. Situ lawa sangat. Kita nak tu bandul guys. Cantik. Kita orang punya muka tak siap sangat. Tak siap. Muka ngantuk. Kan? Cantik. Wow. Ni kalau buat wedding ni lawa. So kita orang nak masuk dalam. Let's go. Boleh? Wah, ada buah orange. Tengok lecak guys. Tengok buah orange dia. Fresh. Allah. Korang tengok. Buah limau dia fresh. Itu kalau ibu saya dia dah petik satu dah. Ibu tengok ni tempat ni lawa. Lawa doa. Jalan tunjuk outfit. Outfit check. Guys, map dia macam ni guys. Sebesar ini kita kena jalan ya. Tapi lawa-lawa. Sekarang ni saya tengah buat trip guys. So insyaAllah kalau kita dah pandai jalan sini, kita bawa ibu ayah pula. Kita akan jalan sendiri sebab sini macam tenang-tenang je kan. So kalau korang nak cuaca yang best, datang waktu sekarang lah. Bulan Mac sampai Mei. Cherry blossom. So kat luar pun lawa guys. Okay this, ada babi besar guys. Dia minum air guys. Sana ada rabbit. Sini ada kambing. Ni apa pak? Keldai. Pony. Ni ada rabbit. Ya Allah, gebu-gebunya rabbit dia. Ada. Guys, ni lawa doa guys. Kita naik sini. Tada. Tu ada babi lagi. Lumayan dah Zafar yang excited. Kau yang excited lah kenapa? Tak pernah babi. Take off. Ada je dia nak set up tau. Tengok kawan, tengok diri sendiri pun senyum. Lawa lah. Guys, tempat ni lawa guys. Sesuai macam untuk dating. Memang lawa. Dan cuaca pun best doa guys. Mari kita balik. Bukan balik. Pergi tempat lain. Woke up this morning feeling light, sun is shining extra bright. Don't know why I'm feeling this way, but I'm smiling anyway. Coffee tastes a little sweet, got a rhythm in my feet. Something simple in the air makes me happy everywhere. Friends keep asking what's the deal.
what's this happiness I feel? I don't know, I don't know. I just gotta let it show. My reason to smile is you. Just one thing and it's true. It's you. It's you, only you. Every time I see your face, I smile. Sekarang kita nak pergi waterfall Jongbang Falls. Kebetulan dekat-dekat. So dia singgah. Sesinggah. Ada Tanggulu. Guys, kita nak turun guys. Cantik je. Look at the view. Wah, so cantik. Aduh. Wow. Korang, dia tempat dia tinggi juga guys. Nak turun. Tengok lawa gila. Laut. Allah. Tada. Dan ada waterfall. Tu waterfall dia. Cinonik je waterfall dia. Wow. Guys, ni tempat ambil gambar. Tengoklah tangga dia. Kaca. Guys, kita nak pergi market. So, sini market. Jom kita tengok apa yang diorang jual. Let's go. Apa kereta pa? Apa je diorang jual? Oh, macam Jonker Walk lah. Ada kedai, ada makan-makan. Cantik baju ni. Cantik baju ni. Orange. Tadi kita pergi tempat ni lah guys. Ni tempat ni tadi. Dol Harbang. Macam ada lah. Tengok dia bakar. Dia bakar lobster. Ada babi tengah lambat-lambat. Inilah yang babi lambat-lambat tu guys. Sini banyak macam makan-makan. Jom lawan. Tak menarik sangat pun. Kita Islam nak makan-makan ni macam alamak. Nak jalan lagi guys. Mari kita jalan lagi. Viral apa ni? Semua orang duk beratur ni. Oh, mochi. Interesting. Diorang makan mochi ni. Nampak tak diorang pegang? Oh, macam ni lah. Sini famous jual orange guys. Kita dah beli satu strawberry. Hopefully manis lah strawberry kita. Besar ke? Jadi kita rasa. Besar-besar macam ni guys. Dia lagi ujung lagi murah. Tu berapa tadi? 7. Tak yang tu. Itu 8. Oh. Guys, kita dapat strawberry guys.手也在冲上去啊。Middle school. Middle school. Tafa nak makan seafood. Lapar. Allah, sorry. Ui, panjang ikan dia kau. Okay, thank you. Ni ada ni. Sebelum ni kita orang pergi Seoul pun memang makan seafood je guys, sedap. Fresh betul lah. Korang tengok dia gerak lagi guys. Sedap. Guys, ikan ni ada telur. Kita tengok siapa makan dia tak. 제주도. Another area is no fishing. Only Jeju fishing.
Mari kita rasa. Bismillah. Sada-sada sikit. Stop. Okay. Okay. This is garlic sauce. Korean people like garlic. Ni tak tahu apa benda macam telur. Cik ni cakap sedap. Sedap. Mari kita rasa abalan. Yang hidup-hidup tadi. Dia punya kuah sedap gila. Sedap. Macam sotong tadi. Sotong tadi. Yang dulu kita makan dengan cik ni tak apa. Bila nak kita punya tak. Sebab besar sangat. Kalau makan potong macam ni boleh tak nak. You are Malay in? Malaysia in? People? Malaysia people? Original? Original Malaysia? Ya. Original. 이렇게 하잖아. 자기는 아니라 얘기하냐? Lu? Malaysia. Malaysia? Malaysia but Chinese. 그러니까 두 명만 말레이고 나는 아니야 그 뜻이. 그러니까 말레이 오리지널? Ya, Original? original. 말레이시아가 모술인 거 아니야? 말레이시아가 나라가 섬으로 나눠져 있어. 보르네오 섬하고 이쪽하고 말레이시아가 섬이 많지. 아니 섬이 많은데 이쪽 말레이 반도에 하고 이쪽 보르네오 섬하고 나라가 이렇게 두 개가 이렇게 통치가 가능한가 그게? 되지. 그건 섬다 되지. 말레이 반도 끝에 아니에요. 그리고 끝에가 싱가포르 있는 거고 그리고 이쪽 바다 건너에 거기 보르네오 섬 인도네시아고 섬 이렇게 돼가지고 다 되지야. 예, 거기도 다 말레이야. 말레이시아 같은 나라가 저기 섬이야 저기가 더 많지. 필리핀이. 다 Okay guys, dah habis. Sedap guys. Sedap tapi kita orang dah kekenyangan sangat. Tadi uncle tu cakap Safa cantik. Dia cakap panjang-panjang. Safa cantik. Fikir kita tak tahu ke bukan ke cantik. Ibu tahu. Dia pun Dia tahu. cakap banyak-banyak cantik. Sebab dia tanya Malaysia original ke? Original ke? Guys, jom. Kedai dia macam ni guys. Tada. Mama aunty ni cakap ikut tak? Tengok tu sedapnya. Orang tahu ni sains apa? Artis mana ni? Pelakon-pelakon ke? Famous ni kedai ni, banyak sains ni. Korang tengok cherry blossom. Cantiknya. Love. Lepas apa nak ambil gambar tak? Cantiknya. Okay guys, Safa ujung. Kita ujung. Safa 10.9. Tengok reaction dia. Oh, lawa. View lawa kan? Mari kita masuk. Tengok dia punya kad pun lawa. Okay. Kita masuk. Salam. Oh yo. You guys, lawa doa. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wah. Cantik. Besarnya. Besarnya bilik kita. Masya Allah. Masya Allah. Untuk seorang, Masya Allah. Cantiknya view. Yo.
Tada! View kita lawa gila. Ocean. Masya Allah, tabarakallah. Tabarakallah, Alhamdulillah, Allahumma barik. Jom kita nak pergi bilik Safa pula. Let's go. Kita dah. Kita boleh solat dekat dalam ni. Ada satu bilik ni luas weh. Boleh ada 6 orang ni. Kunci aku tak ambil. Astaga. Ya Allah, bestnya kalau ibu ayah ikut. Kali ni kita orang tak boleh bawa +1. So kita orang macam tak ada rezeki. Maybe nantilah ada rezeki boleh belanja ibu ayah. Mari kita nak room tour bilik Safa. Safa 109. Tengok kat tepi ni nampak view juga. Saya parking and then tepi tu airport dekat belah sana. Cantik tak? Cantik. Aku ni ada yang sama. Sama lah. Kamu ada? Wah, cantik. Best dia kalau dapat bawa ibu ayah kan, Pak? Besar bilik air. Sama lah, sama. Sama, cuma belah ni ke? Ada ni ke? Ada tilam ke? Ada. Sabar? Ya, ada. Toto. Ada Toto. Ni kalau bawa +1. Ni boleh 5 orang weh bilik ni. Ya. Nampak? Wah. Cantik view dia kan? Masya Allah. 3 hari kita. Nampak tu ada fly. Tapi kita sini 2 malam je. 2 malam je. Jom kita pergi jalan kat sana tu nak ala-ala kat ujung tu, nampak tak? Kat situ. Mesti cantik kan? Boleh masuk ke? Aku rasa macam tak boleh. Tak boleh kalau. Kalau tak boleh ala-ala Korea. Memang Korea punya. Airport dia dekat je guys. Apa dia dekat betul? Okay guys, so kita orang bersyukur sangat. Kali ni trip disponsor oleh KKD, KTO Malaysia dan juga TNG Malaysia. Touch and go, okay? So kali ni kita orang rugi sikit tak dapat bawa ibu ayah. Tadi kita orang dapat bawa +1. Tapi kali ni dua-dua orang dapat. Tapi tak dapat bawa +1. Tak ada rezeki nak bawa ibu ayah. Tapi it's okay. Jeju dengan Busan senang sangat nak explore. So next time kita bawa sendirilah jalan-jalan. Tapi yang penting korang kena booking dengan KKD tau. Lagi eSIM diorang memang terbaik. Korang beli je memang auto boleh pakai and laju. Kalau so far I pernah beli another apps. Diorang punya eSIM tu sangat-sangat slow and nak activate pun sangat susah. So apatah lagi kalau korang beli SIM card dekat luar negara. Kalau korang nak beli SIM card dekat luar negara, I tak sarankan sebab so far I travel, kalau I beli SIM card dekat luar, memang sangat-sangat susah untuk kita aktifkan. Sebab kita kan menggunakan pasport. Macam kita punya SIM card lah. Kalau nak register kena nombor IC bagai kan. So agak leceh lah. Kalau macam kita orang luar, so lagilah dia orang macam okay, pasport ni kategori leceh untuk kita register SIM card diorang untuk guna nombor negara diorang. Gitulah. So, I sarankan korang purchase eSIM dekat KKD. Dekat mana-mana negara ada. Korang boleh check dulu kat KKD. Tapi so far, I pergi mana adalah boleh beli dekat eSIM KKD. Okay? And hari ni kita just cover 4 tempat. 2 tempat je. 3 tempat. 3 tempat je. So, kejap lagi kita orang nak keluar jalan-jalan sekejap. And view kita orang kan macam ni. So kita orang nak pergi jalan tepi-tepi ni. Marilah ada ramai-ramai jogging kat bawah tu kan. Nampak tak? Tahu ada opa-opa. Opa-opa. Tapi nenek-nenek sini best. Comel-comel. Sini orang dia tak racist. Dia macam, iputa. I pun kadang kan I macam bersyukur sangat lah. Bukanlah nak angkat bagus sendiri kan. Tapi kalau setiap kali travel mesti orang kata macam cantiknya, you are so beautiful. Tapi kalau kat Malaysia kita tenggelam lah. Kita kena pop up di luar negara. So pada siapa yang kata diri dia tak cantik tu, salah. Anda tak cantik di mata orang yang tak tepat. Anda salah gitu. negara. Yeah, and anda salah negara. So, kalau rasa diri tu tak cantik, silalah travel. Nanti korang dapatlah pujian. Mana tahu dapat jodoh kan? InsyaAllah lah So, marilah kita keluar. Saya suka bilik ni cantik gila. Lah, let's go. Okay guys, kita nak pergi shopping. Kita
Kita nak jalan-jalan malam sejuk gila guys. Sekarang weather I tak make up tak use my barai face. Sekarang berapa Tadi siang 13. Right now 12. 12 Jeju. So malam dia vibe the best. And orang sini kan guys tak racist pun. Kalau I hari tu pergi Seoul, kita kan bertudung kan. Diorang pandang kita atas bawah. Tapi bila I tanya kawan, dia kata oh maybe korang terlalu fashionable. Takkanlah kan. Kalau kat sini nenek-nenek Ajuma ni, dia kata iputa. Dan orang sini pun macam tak ada lajah sangat lah. Macam nak kata pandang atas bawah pun tak ada. Okay je. So we will repeat here dengan ibu ayah. Let's go. Guys, kita kat sini dah. Nanti I bagi tahu nama tempat. So this one dia macam vibe Bangkok tapi tak ramai orang. Bangkok ramai orang. Mana? Jom tengok. Kita nak shopping. Street dia macam ni guys. Tengok ni. So dia macam ada 4 sempang. Tapi sini banyak kasut lah. Harga MLB tadi lebih kurang Malaysia punya. Tapi Malaysia lagi mahal lah. MLB dia lebih kurang Macau macam hari tu kita orang pergi. 400, 300 lebih. Macam tu lah. Guys, besar-besar kedai kat sini guys. Tu and dia ujung ke ujung. Banyak lah. Tada! Oh, tengok. Besar kan? Not space pun besar. Tada! Kita nak keluar. Guys, kita nak order coffee. Mega coffee. Sebelum ni kita orang beli this one dekat Seoul. Finally, we got it again. Kita dapat lagi beli. Sebab this one memang sedap. I nak hot chocolate. Sebelum ni Safa order hot latte kan. Lepas tu kau nak try sejuk-sejuk ke? Oh ni yang kita makan dulu kan? Mega coffee tu. Apa nak try sejuk? Oh, ni menu dia. Good morning guys. So right now kita nak pergi breakfast. So let's go. Today is my outfit. Hari ni kita pakai nude. Pakai nude color. Dan tada! Nampak tak outfit kita hari ni? Itu Safa biasa-biasa je. Sebab Safa hari ni kena independent. hari ni kita orang separate guys. Kalau la ilah. Sini rupanya vitamin C tu jatuh. Kita orang separate hari ni. Sebab Safa nak pergi mana? Kejap lagi Safa. Okay guys, so hari ni kita orang dua-dua independent. Safa lah terlalu independent. Kalau sebab tak kita separate. hari ni pakai skirt. Ya. Safa separate sebab dia kena ikut tour. So dia kena pergi naik bas. Tour lah dekat KKD. Tapi dia ambil package KKD lah guys. Kalau Syaza pula, Syaza dengan klien. So klien will bring me around. So klien akan bawa kita. So jom dah sampai. Kita nak pergi breakfast. Breakfastnya tak tahu. Dia tak check ke breakfast ada ke tak. Besarnya restoran dia. So kita nak tengok apa yang ada. Apa orang? Apa? Grill sausage. Sausage dia macam merisaukan je. Ini crispy bacon. Takutlah guys. Kita tak boleh nak ambil-ambil ni. Kita orang selalu kalau breakfast luar negara kan. Tak adalah nak makan sangat. Selalu minum air dengan ambil dia punya buah atau dessert lah. Yang lauk-lauk ni. Ambil telur lah nak. Makan telur. Telur ni je ha. Buat add. Kita orang tunjuk korang je apa dia. Sebab mesti ada yang
non-Muslim yang tengok kita punya ni kan. Tu Safa telur. Cepat. Dia cari tempat dulu nak. I duduk dulu nak. Jom. Guys, tengok dia punya menghadap view tu cantiknya macam bilik kita juga. Dari atas nampak kecil je batu tu. Di atas kecil. Kecil apa? Besar lagi. Okay guys, kita makan. Kejap ada 8.10 dah. So kita nak tengok lah, it's gonna be fun ke tak? Jarang nak independent kat luar negara. Tapi Safa lagi suka tak ada Syazah. Dia nak usia jodoh. Yelah, mungkin kita tak ada jodoh lagi sebab kita selalu berdua. Dia nak opa. Bye dah. Bye. Bye pa. Siapa naik bas tu guys. Warna-warni bas dia. Pergi sekolah. Hantar Safa pergi sekolah. Bye. Huh? Safa. Okay, this one? Yeah. Just one member? Yeah, one. I'm going to another place. Really? Yeah. Okay. Okay, bye-bye. Kita tunggu Safa gerak and then baru kita masuk bilik. Sebab I nak pergi ambil barang. Korang tengoklah, flight dia cantik gila. Sini port memang cantik gila nampak. Setiap kali ni. Setiap kali mesti ada lalu kapal terbang. Masalahnya hujan guys. Macam mana kita orang nak berjalan ni? Hopefully kejap lagi dia dah okey lah tengok. Awan pun mendung. Dia nak tunggu dia gerak. Bila dia nak gerak ni lambatnya. Nak bye-bye. Okay guys, so sekarang kita dah dekat Samsung Hall. Besar. So mari kita masuk. Let's go. Hari ni hujan guys. Basah. Dia macam ni guys. Tada. Ada pokok-pokok taman. Dah lah hari ni sejuk. Pokok lagi sejuk. Tapi tempat dia lawa. Love, mak lah. Dia orang tengah buat cleaning dari pagi. Sejam. Taman ni besar juga. So, kita nak jalan-jalan. I punya muka dah sesama dah ni. Sejuk angat-angat. Tapi sakura dia. Sakura. Ini panggil sakura kan? Cherry blossom lawa kan? Look at this. Guys, saya nak tangkap gambar dekat pokok sakura. Tapi dia sini tak banyak. Cherry blossom dia hanya seminggu je guys. So, kalau korang nak, kena datang awal 3 April hingga 7 tak silap. Mari kita pergi tempat lain. Ada. Itu jalan. Guys, dalam dia ni, dia bercerita pasal sejarah. Mari kita masuk. Situ pun lawa. Nampak tak pokok? Let's go. Ini lawa. Dah ambil gambar.
guys, dia macam ni lah keseluruhannya. Kereta. Siapa yang pandai Korea, sila baca. So dia macam ni je. Artifak ada. Artifak ke bagi? Ta-da! Ta-da! Cantiknya. Wah. Kita ambil gambar dulu. Guys, area sini lawa guys. Tengok ni guys. Lawa doa guys. Barulah boleh bergambar kat sini. Saya nak bergambar, orang tengok. Guys, tengok kita ada dekat pokok ni. I malu orang tengok. I malu. I nak bergambar tengah-tengah babe, tapi kereta pula dia lalang. Tengok ni, tempat dia lawa gila. Tengok ni, tempat dia lawa gila. Nampak sampai ke ujung sana tu. Tengok angin kuat kan. Tengok dia jatuh-jatuh macam tu. Wah. Cantik gila. Guys, kita malu guys. Kita sorang-sorang je hari ni. Sebab Safa ada another tour. Tapi Safa tak turun lagi guys. Sebabkan view lawa, saya nak belanja you guys. Lawa tak? Kita tengah tahan malu je ni. Lawa doa. Look at that. Wow. Woi, angin kuat gila. Tengok tu, ya Allah. Yang angin kuat gila. Tada. Ajuma. Tada. Kita nak makan bubur krep. Ni bubur ketam. You pun try. Okay. Thank you. So ketam dia warna hitam. Kita nak pergi Aqua Planet. Nampak tu? Astaga. Pertunjukan. 자, 뱃바를 힘을 즐기는 친구들이에요. 이렇게 야생에서 행동을 머리로 만들어줘. 이동을 시켜주고
aquarium. Cok, dia berenang kat dalam ni. Wah. Dia boleh kat sini. Dia datang dekat. Orang tengok gigi dia, takut. Orang lagi besar. 요즘 바다에서도 많이 볼 수 있는데요. 3m 이상 자라나는 초대형 가오리입니다. Guys, ada rare feeding. Patutlah ramai. 여러분 안녕하세요. 지금 여러분께서 보고 계신 Sana dia bagi makan. 있는 채널 아쿠아리움인 아쿠아프라는 제주에서 Dia sambil baring, sambil menikmati aquarium. Kita tengok shark lalu. Seram tengok shark. Ramai guys hari ni. Sebab kat luar tengah ribut. So ramai masuk sini. Dapat lagi. Guys, masih lagi ribut. Oh my god. Ini kalau duduk luar ni, mau berkurang. Kuatnya angin. Orang tengok ribut. Orang tengok ribut. Look at this. Tengok pokok. Kuat gila. Kau tengok. Syazah pelanyak. Kuat gila. Oh my god. Oh my god. Kita naik Uber. Nak balik hotel je sebab terlalu ni sangat. Berangin and hujan. Let's go, let's go. Korang tengok ni, I dah sampai hotel. Korang tengok, hari ni memang tak boleh buat apa. Angin kuat sangat. Kalau nak bergambar pun, baju pun terbang-terbang tau. Korang tengok, macam berlawan-lawan dia punya. Tengok, laut pun bergelora kan. Nampak tak? Cuba perhatikan betul-betul. Sebab dalam video dia tak nampak sangat tau. Kalau dalam gambar, nampaklah baju kita semua berterbangan. Nak ambil gambar pun tak boleh. So kita orang decide untuk balik hotel. And then malamkan baru dinner. Ada lagi tempat cantik yang kita tak pergi hari ni sebabkan cuaca. So tak ada rezeki. Sebab esok kita dah kena pergi tempat lain. Kita esok join tour. Tour by KKD. Kita orang booking kat situ je. So esok kita orang ikut tour by KKD. Okay. Esok pun Syazah dengan Safa akan separate. So tengoklah cuaca esok pun diramalkan hujan juga. Tapi hopefully tak seteruk hari ni lah. Sebab hari ni dengan cerita memang diorang tadi semua flight cancel guys. Hopefully nanti kita nak pergi Busan. Okay je lah cuaca. Okay. Hopefully. Amin. InsyaAllah lah. Semoga dipermudahkan. See you guys later. Okay guys, right now kita nak pergi dinner. Let's go. Bersepah sikit bilik kita. Bilik Safa tak bersepah. So I malu nak bersiap sangat. Okay guys, right now kita nak pergi dinner. Kita dah kelaparan sangat dah guys. And excuse my muka busuk. Sebab kita nak pergi dinner je. Kita nak pergi jalan-jalan sekejap. Jauh tak? Takut dekat belakang sana. Tak tahulah. Kan nak naik Uber. I don't know. Kita ikut je lah. Tapi sebenarnya kan banyak tempat lawa je. Kat sini? Time on the way balik tadi banyak macam bangunan estetik. Oh, dia berapa? Cuba. Banyak bangunan estetik ni. Aku macam nak ajak Dak Cibat turun. Tapi kita dah masuk baju ni. Poin laundry.
Try masuk bawah. Mana tahu ke ni. So ni view kita punya hotel. Ni hotel kita. Memang cantik gila, facing laut. Love. Sukalah puffer jacket ni. This jacket I beli dekat GU Japan. Murah. So sila beli. Sebab dekat Uniqlo Malaysia 100 lebih, 200. So kita nak jalan-jalan. Ini hotel. Tada! Kita dah dekat restoran Assalam, Arabic cuisine. Murah je 1,070. Tadi berapa? Tadi 100 lebih. Abalon punya sudah 35 saya rasa. I punya ikan 25. Kita orang order this Tapi one. yang nasi semua, I tengok diorang makan tak sedap tau. Tapi nasi tu sudah dah 70. Macam tak ada panca dah renggut. Ada 14 turun lah, semua turun. Tak ada. Tadi ramai. 30 orang. Uish, satu bas. Satu bas 30 orang. Tapi most Kita nak rasa mango lassi. Kambing kan? Sedap. Lihat kambing ni. Belum. You nak sikit tak? sedap. Dia makan sampai tak? Sedap gila. Guys, memang I recommend kedai ni, sedap gila. Love. So dia macam Turki restoran tapi nama dia Arabic lah. This one lah Arabic. Tada. Ni halal. Ni nama dia Assalam Restaurant. Dekat je dengan airport. Dekat dengan hotel kita, kan? Ya, 5 minit je dengan Ya. Semalam kita orang tak pakai hitesh. Beku gila. Hari ni pakai. So okey lah, tak sejuk sangat. Sebab I pakai yang universal punya, yang negatif 25. I pakai time I pergi Harbi. So itu the best lah. Sebab kalau jenis yang tak tahan sejuk, better pakai hitesh yang macam tu lah. Suhu yang memang negatif-negatif ni. Kalau korang pakai yang hitesh yang kosong ke atas tu, dia tak tahan sangat. Dia macam, sebab luar negara ni dia berangin, nampak? Sekarang pun berangin. adalah jeju je lagi. Tak ada, kadang winter pun berangin juga. Dia depends lah. Tapi macam pada Syazah, kalau korang tak tahan sejuk, pakailah yang negatif punya. Negatif 25. Mungkin dia pakai baju macam Syazah ni. Ni, Puffer. puffer ni. Boleh dia tak rasa angin sangat. Tak adalah, pakai aku rasa sebab pakai hiteshnya. Tadi pakai jaket. Tadi Biasa pun okey je. Amo itu dia pakai macam ni lah. Dia kata tak sejuk. Cuma suruh dia lah basah. Misi mencari kasut. Boleh, sedap kan? Gimana dia beli lain. Kita dah cari bunga. Ni sangat bagus. Dan shopping damage 300. Semua sebab Safa punya kasut basah. Kalau tak beli kasut. Wait. Okay. Sekarang kau apa dah? Habis.
Guys, semalam buka, hari ni kedai banyak tutup ah. Exit pun tutup. I nak tengok exit pun tak ada. Exit boleh kat Japan kot best. Tokyo pun dah pergi. Tengok gatal dia nak ni. Safa, kereta. Itu kat mana tu? Tu Rio de... This one Rio de Janeiro. Ni kat mana? Tak ingat lah. Ni Sydney pun belum sampai lagi. Sydney. Hong Kong belum sampai. Transit je. Paris pun belum sampai. Kita sekarang berada di Siumat guys. Ada ramen. Mesti tak sedap. Ya, ada orang selalu beli ni telur. Telur lah. Siapa nak kopi tak? Siwak sini kecil. Dia ada ramen lah. Tapi ramen sini tak ada cok halal. So, pada yang siapa yang datang Korea tu hati-hati korang check betul-betul ingredients dia. Kat Malaysia ada cok halal, sini tak ada. Tapi ada orang kata sini tak halal. Tak tahulah sis. Tapi I tak pernah belilah dekat luar. I memang borong bawa dari Malaysia je. My hotel ada resepsionis. Siang tadi dah depan dah. Korang, I nak jalan sana sekejap. Sebab esok kita dah busy nak packing. Malam. Bimbo tengah catat. Kita orang duduk hotel ni guys. Tada. Kita duduk kat hotel ni. Kita orang nak tengok sini. Kita orang tunjuk korang tengok atas je kan. Kita tunjuk bilik kat situ. Bilik kita tunjuk siapa? Yang menyala tu kan. Yang menyala tingkat 2 ke bawah. So ni views kita. Views pula. Ni hotel kita. Memang cantik the earth. Love, mak love. So kita nak ajak korang tengok laut. Ramai jogging kat sini guys. Ini kalau Malaysia ni ramai dah dating kat tepi ni. Orang sini dia tak dating pun sini. Kenapa? Dia orang berjogging je. Tak, dia orang tak dating, dia orang jogging. Dia orang jogging kat sini, dia orang tak dating. Tu pun dating tu. Itu dia jalan. Tak, kalau kat Malaysia dah duduk buka kursi healing lah tepi. Tak, jual burger. Nampak. Tak jual burger basking. Tapi soalan ada orang basking kat sini satu. Seorang. Kan bagus kalau pantai Cetang tu macam ni kan. Betul. Cenang mana? Kat Terengganu cantik lah juga kan. Ada tempat yang kita pergi. Dari atas nampak tu kan macam comel-comel je. Bila dah turun batu ni besar guys. Cuba teka kenapa Macam mana batu dia boleh macam tu? Kenapa batu tu macam tu? Kenapa? Dia inspire by cerita BMX yang microchip. So dekat ujung sana airport guys. So kalau korang duduk kat hotel kita orang ni, korang nampak always sial layar kapal terbang. 5 minit ada, 5 minit ada, 5 minit ada. Tapi tadi tu saya sebagai banyak wakil flight cancel. rakyat ingin menegaskan kalau boleh buat track tu macam ni. Malaysia tolong lah Malaysia. Buatlah macam ni, buat jogging. Kasut pun jadi elok kan? Betul. Barulah orang rajin nak beli kasut running. Barulah tak lecak-lecak kan. Barulah boleh buat tag. Tolak tag. Betul. Ni jalan pun tak tunjuk kan? Bukan Jalan tak pun tunjuk, orang tak repair. Jalan pun repair. Kalau lah atlet kita macam lah. Atlet dekat track le. Tapi di tepi jalan pun boleh buat macam track lah. Biasa lah. Lepak sini best guys. Tapi kalau kat Malaysia ni memang dah ramai dah. Motor-motor kat sini. Lepak parking tepi-tepi. Sini bagus. Sini memang dia tak bagi. Tak ada parking. Ya. Sini broom-broom tak ada. Broom tak ada. No broom-broom. Bak kata uncle semalam no broom-broom. No broom. We cannot broom. Because Jeju is all people. Need to quiet. It's
It's a sleep time. Aku gembet juga siapa dia. Tu? Kapal terbang? Apa yang aku kata macam ni? Ada kawan laundry guys. Memang ada orang. Aduh. Besok pagi. Sini. Nampak Olivia. Ni ada spa guys. Tengok spa dia. Look at the view. View dah gelap lah.